Alangkah malangnya umatku datang Ramadan dalam keadaan berdosa. Bila berlalu Ramadan kekal berdosa. Alangkah malangnya umat aku, kata Nabi, yang bermaksud yang mafhumnya Ramadan mari dalam keadaan dia berdosa, tiba-tiba habis Ramadan lagi teruk dosa dia. Betul kata Nabi. Nabi kata apa dia? Kam min saimin laisa lahu min siyamihi illal ju'a wal 'atasha. Berapa ramai orang yang berpuasa tapi tak dapat apa-apa. Nothing. Maknanya habis segala-galanya, wis entek. Segala-galanya orang eneng wai. Kenapa dia? Yang dia dapat ialah lapar dan dahaga. Allahu akbar, na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Yang bercakap pun takut tuan-tuan.